Assalamualaikum guys, selamat datang. Hari ini kita akan main game. Bukan main game Roblox, tapi kita main game Sprunky. Okay, korang tahu lah Sprunky kan? Sprunky aku cari dekat Google guys. Letai gila tu. Nak tunggu dengan menunggunya. Jangan lupa like dan subscribe sebab kita tengah main game Sprunky. Okay guys, YouTuber Roblox Malaysia akan cuba ni. Sebab berkata game horror, game apa? What do you mean? Macam budak kecil je game dia. Korang tipu aku Korang ni jangan main tipu orang lah. Tak seram pun. Alah, orang baru main guys. Jom kita tengok akhir dia. Woi. Ini apa? Sekejap. Kita akan mula yang di sini sampai ke bawah Kau dengar? Ni pula. Yo! Weh, bising lah. Kau diam, bising. Sedap gila dah suara dia. Dia macam ingat aku main piano pula. Dia macam aku main piano dah lama-lama ni aku tengok. So jom kita sambung yang tadi. Yang ni. Apa? Dekat. Suara dia sedap gila. Sedap gila suara dia. Weh guys, tak ada seram mana apa guys. Yang ada seronok je. Okey lah, korang tipu aku. Betul, korang tipu aku. Akhir video, kalau betul, sambung part 2 Betul lah? Jom.
macam mana suara dia? Jom. Jom. Okay guys. Apa? Aku takut. Yo! Apa ni? Sumpah aku takut tu. Tak takut kan? Guys! Korang tengok! Yo! Weh, sumpah aku tak tipu. Weh! Betul lah jagoan lu. So ya. Ini apa? So? Seram gila tu. Kau diam boleh tak? Weh. Seram gila. Kau dengar? Weh. Kita tengok ni pula. Hah? Wih, motor satu. Sekejap. Aku ada cerita lawak ni. Memanglah. Sebab matahari kan ada mata. Tambah hari jadi matahari. Itulah sebab tu yang buat game jadi tak jadi matahari. Sebab nama matahari tu dah macam matahari. Mata kau kan tambah hari berharian. Jadi matahari lah. Ni apa pula ni? Yo! Pusing. Siapa ni? Kau diam. Siapa ni? Yo. Ni ikat Siapa tu? Dia berubah ke? Sekejap. Dia berubah ke? No? Maksud dia? Ya aku jangan ambil. Perinding shit. Oh my god guys. Lampu aku tutup guys. Lampu bilik aku tu. Lampu bilik aku tutup. Guys, tolonglah guys. Boleh buka lah. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah.